Mengapakah ramai mengalir air mata karenanya? Jika benar cinta tiadakan nilainya, mengapakah ramai tak kisah menjualnya semurahnya? Cinta itu bukan sekadar hanya janji yang dicari bila sunyi, bosan kau hindari. Apabila menyesal dikutip kembali. Cinta yang sempurna indah seumpamanya. Cinta hadir kau mencari, tulus kau memberi, diiringi janji bersama akan bersemi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Duduk salam. Salam, aku rasa duit sewa bulan ni aku dah bayar kan? Aku tahu. Tapi aku datang bukan pasal sewa. Betul? Mula bulan depan ni kau tak payah bayar sewa lagi lah. Allahu Akbar. Baiknya hati kau Salam. Sanggup kau bagi aku duduk pejabat kau ni secara percuma je ya? Baik, aku memang baik Man. Tapi kau kena keluar lah Man. Pasal bulan depan Puan Sally nak masuk pejabat ni. Salam. Tak bolehlah kau buat kat aku macam tu Salam. Siapa kata tak boleh? Saya akan bayar sewa pejabat ni 2 kali ganda dari apa yang awak bayar. Kan Cik Slam? Saya bukan Slam. Salam, Puan Sally. Alah Cik Slam. Nama tu tak penting. Yang penting, tiap-tiap bulan saya bayar. Nanti kan Cik Slam, bila saya dah duduk pejabat ni, saya minta bulan depan Cik Slam tolong panggil kontraktor ubah suai pejabat ni. Saya tengok pejabat ni memang tak sesuai. Tengok macam ini sengit sana sengit sini cara dia atur gambar-gambar ni. Kan? Saya rasa memang tak ada kelas. Malu saya dengan pelanggan saya kalau datang dengan keadaan yang macam ni. Tak apa. Kalau macam tu, saya bagi duit sewa untuk bulan depan. Terima kasih, Puan. Man, kau tengok, Man. Belum duduk lagi, Puan Sally dah bayar. Lagi satu kan? Cik Slam, tolong beritahu dengan kontraktor Cik Slam, catkan balik pejabat ni. Warnanya tak sesuai. Macam rumah kampung saya tengok. Macam rumah berek. Tak apalah, kalau macam tu saya balik dulu. Ya. Terima kasih. Siapa pula perempuan ni? Datang-datangnya menyusahkan aku. Aduh. Dugaan apa pula yang datang ni lepas satu-satu. Aduh. Untuk makluman semua, kita tetap kena pindah hujung bulan ni sebab Puan Sally penyewa baru tu akan masuk bulan depan. Tapi kan ya, tak boleh ke ayah pujuk lagi Cik Salam tu? Nak pujuk apa lagi Nurul? Puan Sally tu dah bayar sewa pejabat ni bukan saja setakat bulan ni, malah dengan bulan depan sekali pun dia dah bayar. Dia bayar pula lebih mahal daripada apa yang kita bayar untuk sewa ni tahu. Lepas tu, pelagak pula tu perempuan tu. Cik Slam, saya nak awak cat balik dinding pejabat ni tahu. Saya tengok kan dinding pejabat ni dah macam rumah kampung. Dinding pejabat kita macam kampung? Dia buta ke apa? Dia tu memang selera ni lah, purba. Hentak kat dinding kamu tahu. Ayah kena buat sesuatu tau. Tu ayah. Nak orang belagak macam tu. Apa? Dia ingat dia ada duit, dia belagak lah. Dah. Sekarang ni kita semua nak kena fikir apa nak buat. Jay mesti ada idea. Betul tak Jay? Ada? Sekejap bagi aku fikir. Lah nak fikir pula benda ni yang kau nak fikir. Ya tak ya juga. Tu yang aku tengah fikir tu, apa yang kita nak fikir? Fikir je lah cara yang terbaik supaya Encik Salam ni dapat bagi ayah kita sewa balik kedai ni. Habis macam mana tu?
Kau ni kenapa ni, Kang? Aku, Dah. Jangan nak tekak lagi. Yang pentingnya sekarang ni, apa jadi pun kita tetap kena pindah. Itu keputusan yang paling baik. Kesianlah Kak Ayah. Kita kena fikirkan sesuatu ni. Dah. Apa yang kita nak... Tak apalah. Lebih baik aku diam pada aku bercakap. Pak Man, takkan Encik Salam tu senang-senang boleh bagi Puan Sally sewa kedai ni? Kan Pak Man dah lama kawan dengan dia. Kau tahu tak, Aril? Kadang-kadang kerana duit ni kan, kawan pun boleh jadi lawan, kau tahu tak? Lagipun Puan Sally tu mampu bayar lebih. Jadi Cik Salam tu terimalah. Biasalah ada orang berniaga, mestilah nak buat untung. Kenapa mampu bayar lebih kalau boleh pakai harga borong? Saya ada idea. Apa kata kalau Pak Man bayar lebih kepada Encik Salam tu? Maknanya nanti Encik Salam tu taklah bagi sewa tempat ni dekat Puan Sally tu. Macam pandai tak? Ana punya otak. Bagus juga pendapat kau tu, ya. Maksud kau aku bayar lebih pada Cik Salam tu, ya? Boleh. Jadi kerana aku nak kena bayar lebih, itu bermakna aku kena berhentikan kau berdua ni kerja. Setuju? Takkan macam tu kau Pak Man. Habis nak bayar dengan apa? Aku dah cakap dah. Idea kau tu tak boleh pakai, Ril. Tak boleh pakai. Ni. Pak Man, apa kata kalau saya gertak Puan Sally tu? Bila saya dah gertak Puan Sally tu, jadi Puan Sally pun tak beranilah nak menyewa tempat ni. Ini baru bagus. Itu idea saya. Maksud kau getak Puan Sally tu, ya? Ya. Lepas tu, Puan Sally tu akan buat laporan pada polis. Lepas tu, polis akan tangkap kau dan sumbat kau masuk dalam penjara. Kau nak? Adil, aku dah cakap jangan bagi idea bukan-bukan lah. Kau ni, saya pun dah rasa dah idea tu tak bagus. Lagi satu. Apa kata kau jangan cakap apa-apa? Aku rasa itu lebih bagus. Dan aku setuju dengan pendapat Aril ni. Jay, bila kau nak bayar duit aku? Aril. Aku akan bayar duit kau. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Pergilah cakap. Cakap. Aku nak cakap apa? Cakap pun dah tak reti ke? Cakap. Ni, kalau kau tak reti cakap, kau nyanyi. Kau nyanyi lagu ni. Berdua di tiang nanti. Korang nak cakap apa ni? Cakap je lah. Ain jangan risau tau sebab Aril akan Nama aku mana? Aku tahulah. Maksud saya Aril dan J akan cuba pujuk perempuan tu. Betul tu Ain? Ain? Ya. Kami yakin kami mampu memujuk perempuan tu. Aku ni Ain, dalam pujuk-memujuk ni memang banyak pengalaman Ain. Sedangkan ayam terlepas dari reban pun aku boleh pujuk dia masuk balik ke reban dia. Ini kan pula perempuan. Silap-silap aku pujuk sampai masuk bilik. J, kau ni memang selalu pujuk orang ke? Ain, masa aku dekat kampung dulu, ketua kampung bagi aku tugas khas tau. Ada saja penduduk kampung yang merajuk, Tok Ketua akan panggil aku pujuk orang kampung tu. Akulah raja segala pujuk. Pujuk memujuk serah padaku. J, ini aku menyampah ni bila kau bersuara. Ada je nak meripik. Apa salah ke apa yang aku cakap? Ya, engkau ni kalau bercakap memang ada banyak aja yang tak kena tau.
Agaknya suara kau ni tak sedap kot. Cakap salah, tak cakap pun salah. Ni salah tu salah, semua salah. Tak payahlah nak pujuk aku. Aku tetap akan sewa pejabat tu. Dan aku nak korang semua keluar daripada pejabat tu hujung bulan ni. Kalau kau semua tak nak keluar, aku akan laporkan pada polis. Kalau menyaga macam tu, hentikanlah. Tak baik aku nak cakap, kan? Aku nak kau suruh pengurus kau tu tak payahlah nak menyaga. Lebih bagus. Aku cakap-cakap ni, kau masih tak faham lagi ke? Yang kau duduk kat sini ni, kenapa? Cik. Lu mau mati kah? Lu mau mati kah? Bukan aku. Salah orang. Puan, kami takkan keluar daripada tempat ni selagi Puan tak batalkan niat Puan tu. Betul. Apa nak jadi? Jadilah. Kau ni kan memang dilahirkan kepala batu. Lu apa sat? Lu apa sat? Gua abang kawasan tau. Sama. Tak apa. Kalau kau tak nak keluar, aku akan laporkan pada polis. Baik. Sekarang juga kami keluar. Tahu tak apa. Macam mana ni kak? Main kesianlah kak ayah. Makan pun tak bercakap. Parah ni. Itulah, kakak pun fikirkan juga macam mana cara yang terbaik untuk ayah dapatkan balik kedai tu. Mana taknya, selama dia dah hampir 10 tahun ayah sewa kat situ tau kak. Encik Salam tu tak pernah cakap apa-apa pun. Tiba-tiba macam ni pula jadi dia. Alah, biasalah. Orang kan boleh berubah. Ni, masalah sekarang ni. Puan Sally tu kan dah bagi dia duit dengan banyak sangat. Siapa tak nak? Yalah kan? Itulah kak. Ain rasa kita memang kena singkirkan je Cik Sally ke apa Puan Sally tu daripada pejabat tu. Oh, selesai masalah kita ni. Akak dah ada idea tak? Belum. J, kau cubalah fikir sesuatu macam mana kita nak tolong Pak Manu. Malah aku nak fikir. Dan kau orang tak nak pakai idea aku, apa aku nak fikir-fikir lagi? Sekurang-kurangnya kau fikirlah sesuatu. Aku tengah fikirlah ni. Kau bukan fikir, kau makan. Aku tengah fikir sambil makan lah. Kau cuba cakap dengan aku apa kau fikir. Aku tengah fikirlah ni. Macam mana esok aku nak makan nasi bukannya mi segera ni lagi. Aku bukan suruh kau fikir tu. J, aku rasa kau tetap kena fikir sesuatu tau. Sebab itu pun untuk kebaikan kau. Kebaikan apa ke benda kau ni? Pak Man baru bincang dengan aku. Dia cakap dengan aku, bila dia pindah nanti, dia akan kekalkan aku seorang pekerja dia. Kau boleh belah. Habis tu, bukan itu dia cakap kita berdua ke? Kita masuk kerja sama-sama. Patutnya kita dua lah kena keluar. Tidak, Pak Man baru cakap. Dia bincang dengan aku, dia kata aku kekal, engkau boleh cari kerja lain. Jadi bila engkau boleh cari kerja lain, itu bermaksud engkau boleh belah. Ini tak adil. Ini dinama diktator. Patutnya engkau dengan Pak Adman tu boleh keluar daripada situ. Sekarang ni macam ni. Kalau macam ni lah, aku dah ada idea. Cepat benar kau dapat idea? Idea jahat. Sebenarnya aku daripada semalam aku dah fikir dah. Benda jahat ni memang senang je aku nak fikir. Okey, macam mana? Macam ni. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Antara Kita selepas ini. Emaslah aku. Apa pasal yang kau ajak aku kat pejabat ni malam ni? Tak ada siang ke? Sedap-sedap aku joget kan? Tak ada siang Puan Sally, sebenarnya saya ni bawa Puan Sally ke sini sebab nak bagi tahu Puan Sally yang ayah pun dah tak nak sewa tempat ni. Baguslah tu. Lagi cepat ayah kau pindah dari pejabat ni, lagi cepat Puan Sally masuk pejabat ni. Kenapa
Siapa yang ayah kau tak nak sewa kat pejabat ni? Itu hari kan? Iyalah yang dia pujuk dengan Encik Slam kita. Tak ada Puan Sally. Sebenarnya pejabat kita ni berhantu. Korang ni janganlah nak tipu aku. Tak ada cara lain ke? Kau ingat aku takut? Betul Puan Sally. Saya tak tipu. Hantu kat dalam ni ada macam-macam hantu. Kalau kita dengar je suara dia, kita dah tahu dah itu hantu apa. Aku tak takut. Kalau betul-betul ada hantu dalam pejabat ni, aku nak dengar suara hantu tu ketawa. Bangkit kau dari kubur. Itu hantu kubur. Hantu kubur? Oh, yang ni kita dengar betul-betul. Ni saya tahu. Ini hantu kopek. Tak boleh tunjuk, 18XX. Merry Christmas. Jap, saya jawab. Puan Sally, saya jawab itu hantu pocong. Hantu pocong. Yang itu saya tahu. Hantu bonceng. Hantu bonceng. Nak jatuh. Hantu bonceng. Sabar Puan Sally, sabar. Ni, adik pernah jumpa ke hantu-hantu tu dekat pejabat ni, Dek? Pernah, memang pernah. Ngeri. Menakutkan. Seram. Aduh, nak terkeluar ni. Kejap. Puan Sally, sabar. Stop jap. Sebenarnya saya nak bagi tahu Puan Sally ni berita terhangat. Hantu-hantu ni semua suka sangat kalau perempuan macam Puan Sally ni. Lagi satu Puan Sally, lagi satu. Hantu-hantu dalam pejabat ni semua ada satu bakat. Hantu-hantu ni semua pandai sangat menyanyi. Hantu-hantu ni boleh menyanyi. Nyanyianku hanya untukmu. Ku minta supaya kamu gembira selalu. Pontianak, jangan merada. Dengar dendang, tidurlah sayang. Tetapi janganlah ganggu. Biarkan kita hidup gembira. Dengarkan lagu. Nyanyianku hanya untukmu. Tetapi janganlah ganggu. Biarkan kita hidup gembira. Jadi Puan Sally, bila Puan Sally nak pindah kat pejabat kita ni? Pindah kat pejabat ni? Gila lah. Aku takkan duduk pejabat ni. Takut hantu. Salah. Hantu. Puan Sally. Jeng semua. Siapa sakit naik atas. Tadi dah. Sini. Dia kata dia tak jadi pindah sini. Jadi pejabat dia jadi pejabat ayah. Aduh. Sakit tekak aku ngilai-ngilai tadi. Kena cari air ni. Ni. Nurul. Terima kasih banyak-banyaklah sebab kau garuk kat belakang tadi. Aduh, makan main sedap lagi lah. Bila puasa pula aku garuk kau. Aku ni rambut ni kata rambut palsu ni. Habis tu, siapa yang garuk belakang aku tadi?
Mama. Kau main garuk, Mama. Dekat kampung aku. Aku dikenali sebagai Bomoh Hantu. Bomoh hantu? Ya, Bomoh Hantu. Keturunan-keturunan aku semuanya Bomoh Hantu. Bila ada orang kampung kena rasuk, aku baca jampi serapah je. Pelakon-pelakon pelakon-pelakon terus hantu-hantu tu menggigil. Hish. Dahsyatnya kau, J. Itu belum dahsyat lagi. Ada pernah sekali tu, ada 5 hantu nak berlawan dengan aku. Macam-macam jenis hantu. Hantu pocong, hantu langsui, hantu mambang tanah, hantu Dracula, Twilight, macam-macam jenis hantu, Ju-on, semua nak lawan dengan aku. Aku belum sempat baca jampi serapah, aku terus masukkan hantu-hantu tu ke dalam botol. Nasib baik dengan aku tak termasuk. Betul ke ni, J? J, apa yang kau dah bohong Ain dengan Nurul ni, ya? Dia cakap dekat kampung dia ni hantu bomoh. Betul tu. J, malam ni Pak Man suruh kau kerja sampai malam. Tak ada masalah. Memang aku tahu tak ada masalah. Masalahnya kau nak kena hati-hati. Sebab aku dah buat periksa dah pejabat ni. Kalau kau nak tahu, pejabat ni dulu memang bekas kubur askar Jepun dia. Aku rasa yang garu belakang kau tu askar Jepun punya hantu lah. Tak ada masalah. Kalau malam esok lah. Ni, kau cakap dengan Pak Man, malam esok je lah. Malam ni aku tak ada. Kau banyak alasan lah ni. Kau pergi beritahu kat Pak Man sendiri. Itulah bomoh sangat. Hari betul ke sebenarnya dia ni bomoh hantu? Yang aku dengar dia tu bukan bomoh hantu. Tapi dekat kampung dia, dialah hantu. Oh. Allahu Akbar. Ni Ain. Nanti tutup kotak ni kemas-kemas sikit. Ayah takut bocor pula kat bawah ni. Ni komputer ni macam ni dah kemas dah komputernya. Ni nanti saya suruh dia orang buatkan. Ni Nurul, pastikan tak ada tinggal apa-apa. Periksa semua, tak ada apa yang tertinggal nanti. Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Salam. Tengok tu bawah tu ada kotak tadi apa ayah tengok hujung sana tu nanti. Apa hal budak-budak sibuk berkemas ni? Kan kau yang suruh pindah, jadi kami tengah berkemas nak pindah lah ni. Ni Nurul, jangan lupa telefon orang lori tu nanti, tanya dia pukul berapa dia nak datang. Pelan-pelan bawa sikit, jaga pelan-pelan. Ni kabel dia jangan lupa, wayar tu gulung elok-elok, nanti kita cari tak jumpa pula. Berkemas. Mana kira macam ni lah. Kau tak payah pindah lah. Duduk je sewa sini je lah. Tak payah pindah? Kenapa? Aku Puan Sally tu tiba-tiba je berubah fikiran dia. Hari tu beria sangat dia nak sewa. Dah tu dia tak jadi. Sampai duit sewa pendahuluan pun dia kata kira hangus pun tak apa. Salam. Walaupun kau kawan aku minta maaf lah. Sebab aku dah janji dengan tuan pejabat tempat baru tu, aku nak sewa tempat dia. Aku ni, Salam, orang yang berpegang pada janji. Maaf je lah. Kau kena tolong aku, Man. Pasal kalau kau keluar pada kedai aku ni, siapa nak sewa kedai aku ni lagi? Rugilah aku nanti. Minta maaf lah, Salam. Macam kata tadi, aku dah janji. Lagipun, untuk pengetahuan kau, tempat dia tu, dia bagi aku sewa lagi murah daripada pejabat kau ni. Kalau macam tu, itu tak jadi masalah. Aku boleh kurangkan sewa kedai ni. Janji kau tak jadi pindah. Macam mana? Boleh kan? Kau tak jadi masalah. Tapi aku bermasalah. Bukan senang kita nak pujuk orang tu. Aku dah janji dengan dia. Tapi tak apalah, kerana kau kawan aku cubalah cakap. Tapi aku tak janji tau. Aku tak janji dia setuju atau tidak. Aku boleh cuba usahakan aja. Aku minta tolong betul-betul dengan kau ni. Itulah aku ada hal sikit ni. Aku nak pergi dulu. Tapi kau jangan lupa telefon aku Iyalah, insyaAllah lah. Cik Salam. Salam dulu boleh? Boleh. Nama tak mencerminkan perangai. Kemana balik. Angkat. Nanti dulu. Pasal apa? Ayah ingat kita kena tanya pendapat orang tu. Buka balik.
Lagu dia tahu langit tinggi rendah. Banyak mata cinta diukirnya merata. Dalam cara sedar ramai pula berangan. Sang pujangga bicara biasa hanya kaulah di hati. Walau hakikatnya keduanya sedari, kau tak pasti. Cinta itu bukan sekadar hanya janji yang dicari bila sunyi, bosan kau hindari. Apabila menyesal dikutip kembali. Cinta yang sempurna indah seumpamanya. Cinta hadir kau mencari, tulus kau memberi. Diiringi janji bersama akan bersemi. Setiamu, mimpi manismu pasti hadir di linaku. Yang dicari bila sunyi, bosan kau hindari. Apabila menyesal dikutip kembali. Cinta yang sempurna indah seumpamanya. Cinta itu bukan sekadar hanya janji